Okay, baik. So kita masuk ke segmen yang kedua, Mike. So momentum podcast kita semakin meningkat suhunya. Yep. Okay. Tak nafikan. Segmen kedua ni, Mike, kita nak sentuh sikit. Kita nak sentuh pula mengenai Liga Malaysia. Bang, Liga Malaysia ni bang. Liga Malaysia ni berapa lama diperuntukkan cakap pasal Liga Malaysia? Boleh buat 16 episod. Alright. Okay. So semua orang tahu, semua orang faham kekuatan sesebuah pasukan kebangsaan sebenarnya main utama dia adalah kepada liga lokal lah. So kalau liga lokal kita mantap, kita akan dapat pool player yang lebih baik. So okay, Mike, diwar-warkan kemungkinan Bukan diwawarkan. Pada sesi pertemuan kita terus teranglah. Okay. Pada sesi pertemuan TMJ dengan penyokong semalam disiarkan secara langsung di Facebook dan di banyak media platform. TMJ telah mengumumkan satu, saya boleh katakan satu yang mengejutkan lah. Mungkin di kalangan kita media dah tahu. Di kalangan media kita dah tahu dah. Dah dengar dah. Kita dah dengar benda tu. Tetapi TMJ sendiri seakan mengesahkan, mendakwa apabila dua pasukan akan berpotensi menarik diri dari saingan Liga Malaysia tahun hadapan, iaitu tanpa berselindung Tungku sendiri mengumumkan Tri Pahang dan Kedah. Macam mana abang tengok ni satu pengumuman yang mengejutkan, dan adakah ia merugikan ataupun ini adalah keputusan terbaik untuk kedua-dua pasukan? Pasal benda ni Dah diam. perkataan pertama yang saya ingin katakan, saya sedih. Saya sedih. Sedih kerana dua nama yang disebut tu bukan calang-calang nama dalam industri bola sepak kita. Satu nama yang besar, ataupun orang kata apa, top 4 kan, top 5 kan, punya team. Tapi itu adalah statement daripada Tuanku. Kita akan nantikan officialnya tu kesahihan benda tu. Cuma apa yang saya dengar kata ni Kedah tarik diri, yang Sri Pahang bubar, betul? So perkataan tu orang kata dia punya motif tu ataupun kita tak pasti lagi lah apa yang ni kan. Tapi jika ia benar terjadi, satu adalah orang kata tamparan yang negatif terhadap liga kita lah. Betul. Kan? Dan ia juga boleh menggugat ekosistem industri bola sepak kita juga. Pasal macam saya cakap, dua nama yang besar. Tapi masih boleh diselamatkan kot kalau perlu kan, kalau rasa ada jalan penyelesaiannya kan. Pasal of course benda ni banyak orang kata pihak perlu mengambil tanggungjawab untuk memastikan ianya selamat kan. Cuma kalau dah ditakdirkan ianya terjadi, kemungkinan ada hikmahnya liga kita berubah ataupun pasukan dalam liga kita akan lebih sikit. Mungkin benda tu akan menjadi lebih baik. Saya ingat pada tahun Liga Jepun mereka ada masalah dalam liga industri itself. Dan juga sebenarnya Malaysia ni kalau ikut permasalahan liga, kita pernah terpalit dengan masalah yang lebih besar daripada sekarang ni. Kan, rasuah. 90-an masa semi-pro, lepas semi-pro kita dikejutkan dengan ramai pihak terlibat dalam rasuah. Tapi alhamdulillah kita dapat tangani daripada tahun ke tahun. Kita try to improve dan make it better hinggalah kita ke profesional. Kan? Dulu zaman dulu siang pergi kerja office, postman, petang training liga, team kan. Malam main game, TMB, malam pergi main game, besok pagi masuk office balik kan. So senario macam tu terjadi, dan liga kita dapat diselamatkan dan diteruskan dan hingga ke profesional. Okay? So kalau kata adalah perubahan tahun depan, liga kita terpaksa dimainkan dengan hanya 8 tim, 10 tim. Masalah bang? Bagi abang? No, itu tak masalah kalau itulah hakikatnya. Betul? Daripada kau tak mampu nak main, tapi kau nak main, kau menyalahkan orang. Betul? Betapa nyayanya. You just imagine lah, ni nak dekat raya kan. Kan? Yang player-player yang tak dapat gaji tu semua kan teranyanya. Betul. Lagi anak, isteri kan, ada keluarga, ada tanggungan kan. So lebih baik pada saya, okay, kalau kata kau tak boleh main tahun depan, next season, lebih baik kau jangan main.
Fokus pada yang mampu saja. Fokus pada yang mampu je. Apa yang kesinambungannya, apa yang saya nak cakap, apabila Liga Jepun problem pada tahun 92, dia rombak Liga dia pada tahun 93. Ya, saya ingat. Apabila dia rombak Liga dia 93, Sikit masa je. tu saya ingat 8 tim hanya. Betul, 8 tim. Bro, 93 dia rombak Liga dia, dia buat sistem yang baru terhadap Liga dia, dia letak is not quantity of the team, is quality of the team. 98 dia masuk World Cup, bro. Kan? So macam mana drastically-nya dia ubah benda tu ke arah lebih baik, kan? Kalau kata ianya perlu. Okay? So apa yang saya cakap ni bukanlah saya kata kita nak Pahang tak ada, Kedah tak ada, kan? Sedangkan kita kalau boleh kita nak benda tu ada dan memeriahkan industri kita, dan juga kita tahu nama-nama besar, pasukan nama-nama besar ni. Cuma kalau itu kesudahannya untuk lebih kebaikan daripada dia akan menyusahkan pasukan lain, akan menyusahkan industri kita, kan, then kita kena akur dan kita kena terima hakikatnya lah. Kan? Cuma pada saya kalau boleh diselamatkan lah, kan? Baik. Isu Pahang ni sebenarnya saya dah dengar dah 2 bulan 3 bulan lepas lagi dah. Ya. Yep. Saya ada dapat info. Dengar tapi tak boleh buat story lah, kan? Tak boleh lah, itulah kita dah tahu. Kita simpan. Kan? Tak berani ke apa? Tak, Bahaya. Okay. Dia tanya kat sini pula. Tapi saya dimaklumkan oleh ni informer saya lah. Ada seseorang yang nak membantu tim Pahang. Sebab tu Pahang masih lagi stay sehingga ke hari inilah. Dan malam tadi dah diperkatakan oleh dah disebutkan oleh TMJ pula. Pada saya isu dekat sini adalah isu pelesinan rasanya ni, bang. Okey. Pasal saya rasalah apa yang diluahkan oleh TMJ tu sebenarnya kemungkinan besar 2 kelab ni dia tak dapat lepasi syarat pelesinan sebab isu tunggakan gaji lah. Yep. Kita tahu Kedah ada tunggakan gaji yang 8 bulan, kan? Pahang pun lebih kurang juga. Jadi itu mungkin point yang punca dia orang kemungkinan terpaksa ni. Adakah abang melihat untuk selamatkan dia orang, macam abang kata mungkin ada jalan boleh selamatkan dia orang? Apa cara bang? Adakah MFL perlu tone down sikit ke, macam mana ke? Macam mana nak tone down? Itulah. Tak Fido. Tak, kita borak macam mana nak tone down walhal MFL punya syarat pelesinan tu adalah daripada AFC sendiri, bang. Kan? Dan bila kita nak cakap buat pasukan ni, tak ada cara lain dah nak survive. Saya rasa duit saja yang diperlukan. Dan bila sebuah satu persatuan tu tak ada duit, dan okey lah, bila cakap pelesinan saya faham Puan Firdaus. Dia perlu ada 4 pasukan dalam satu tim, iaitu Liga Senior, iaitu Liga MFL, Super kita, Liga ni. Bawah umur kena ada 3 tier. Under 12, under 16, under 18 dan under 21. Yes. Dan benda tu yang tak ada kekuatan, dan itu mungkinlah, saya tak tahu kesahihan sejauh mana Seri Pahang dan Kedah tak mampu bersaing untuk tahun depan. Itu kita tak pasti. Tapi kalau kita tengok, itulah antara penyebab dia, kan? Kita tengok kekuatan kewangan tu saja. Kita bercakap sebab apa, memang no money no talk lah sekarang, bang. Kan, bila kita nak cakap kita nak cakap pula tentang tajaan bola ni, kita tahu apa yang kita taja kat bola ni takkan dapat balik. Kan? Betul. Even Tunku Mahkota Johor sendiri pernah kata, apa yang you laburkan you takkan dapat balik pun. Kan? Itu yang juga yang dihadapi oleh pasukan-pasukan luar juga. Ianya more tu cara nak dapat duit adalah tiket. Penjualan merchandise, kan? Daripada segi penajaan, royalty-nya tu, saya rasa Malaysia, pandangan saya lah secara peribadi, Firdaus, kita ketinggalan jauh. Itu yang saya cakapkan dulu masa kita berbual dengan YB Hana. Perhebatkan balik income tax tentang tax sukan ni. Kita ambil contoh Singapura 200% pulangan balik. Even Thailand pun tinggi. Sebab tu lah syarikat-syarikat diorang yakin untuk nak labur. Berbalik pada tu, macam abang cakap tadi, kita berborak di luar, di balik tabir. Abang cakapkan tadi, okey lah, ini soalan pada abang, masih perlukah lagi ke bang? Masih relevan lagi ke untuk kita bergantung harap kepada kerajaan negeri untuk survival persatuan sukan tu dalam bola sepak Liga Malaysia, bang? Okay, dia kalau kita lihat dulu, kita flashback, kita ada tim Telekom Melaka.
Kita ada tim Kelantan TNB. So all the JLC terlibat dalam industri bola sepak kita atau mengadakan tim. Cuma mereka boleh sustain ataupun tak boleh sustain in terms of budget dan everything. Kita ada PLAS dulu, ingat. Kita ada Public Bank kan. Sam Dabi. Proton pun ada tim lah. Proton. Okay. So itu lama tak adalah itu ketika industri bola sepak kita berada dalam keadaan peak kan. Semua orang suka bermain pasal Felda United. Pasal sukan bola sepak ni adalah sebenarnya orang rata-rata kita mengatakan bahawasanya ia sukan rakyat kan. Dia kena give back to the people kan. Dan benda tu adalah satu sukan yang menggabungkan komuniti kan, menyatukan komuniti. Tapi kalau sebut pasal kerajaan negeri, terlibatnya kerajaan negeri, harus perlunya terlibat kerajaan negeri, memang ianya ternyata. Kalau kita lihat kena ada kelab yang sustain yang ada sekarang ni mostly terlibat dengan kerajaan negeri. Contohnya Selangor masih terlibat dengan kerajaan negeri, Terengganu masih lagi terlibat dengan kerajaan negeri kan. So mereka boleh membantu untuk sustainkan in terms of budget. Okay, that's right. Cuma apa permasalahan dia sekarang ni, how to manage the budget. Kan? Macam mana kita nak gunakannya mengikut kemampuan kita kan. Ukur baju di badan sendiri kan. So itu, dan juga jangan ada ketirisan dalam penggunaan bajet ni, ataupun jangan ada ketirisan, jangan ada orang mengambil ruang dan peluang terhadap penggunaan bajet ni. Ia itu akan memusnahkan juga. Tapi kalau Mike tanya saya, perlu ke kerajaan negeri take charge ataupun terlibat, saya rasa itu that's the best kan. Cuma sentimen kenegerian tu ada ke tidak ada dalam pasukan tu lagi kan. Dan dalam masa yang sama, adakah sukan bola sepak tu diberi keutamaan dalam peruntukan kerajaan negeri? Apa jadi dengan sukan-sukan lain? Ya, betul. Kan? Sukan-sukan lain pun kan diorang demand lah kan. Diorang pun nak juga bezanya kan. Dan juga dalam masa yang sama, diorang kena manage dengan betul lah. Baru kerajaan negeri willing to give. Betul. Kalau kata diorang tak manage dengan betul, dan kerajaan negeri dia tak nak bagi. Tapi kalau saya nak bagi tahu, kalau kata pada pandangan saya, automatically apabila kerajaan negeri masih terlibat dalam masa yang sama, of course kita masih lagi memerlukan politician pun terlibat. Bang, adakah ini menjadi satu cabaran hebat? Apatah lagi FAM dengan Exco barunya. Macam mana abang melihat satu, ialah dengan barisan struktur baru, ketiadaan Tan Sri Hamidin, legasi dia dah habis. Macam mana abang tengok satu tugas berat untuk FAM untuk orang kata apa, merevamp lah sebenarnya. Dah perlu revamp dah bola sepak negara untuk kita bawa ke tahap yang lebih tinggi. Tidak lagi hanya mata memandang pada JDT semata-mata, untuk kita lebih serata pembangunan tu. Yalah, kalau kita lihat, kita nampak macam JDT berubah kan. So FM berubah ke tak berubah? You all cover. Tak nak serius saya jawapan ni? Tak, kau mulakan dulu. Kan? Tapi kita kena faham. Kita kena faham perubahan tu dalam konteks apa? Ya, betul. Dalam konteks, adakah perubahan tu dalam konteks persediaan tim pasukan nasional? Kan? Ataupun dalam perubahan konteks management FM itself kan? Cuma apa yang saya lihat baru-baru ni, kongres yang baru-baru ni, ia adalah satu orang kata benda yang menarik kan, apabila bekas pemain yang legend kita ada dalam Exco, dah menang di peringkat naik presiden kan. Dan paling saya tertarik sekali adalah tiba-tiba munculnya seorang individu yang dulunya low-key dah diangkat sebagai presiden. Itu Datuk Jo kan. Ya, anda semua kenal Datuk Jo. Saya pun kenal lah, walaupun tidak begitu rapat. Tapi saya tahu Datuk Jo, bahawasanya Datuk Jo ni bukan seorang yang vokal. Betul. Tapi hot seat yang diambil oleh daripada Tan Sri Hamidin, itu adalah satu tanggungjawab yang besar. Dan Datuk Hamidin, Tan Sri Hamidin telah meletakkan FM satu benchmark yang seadanya kan. Dan how to progress. Dia sebenarnya memang mana-mana lah persatuan bola sepak dalam dunia ni kan, kalau kata national squad kau tak menjadi, memang diorang hentam lah FM tu, amateur persatuan tu kan.
kalau kata persatuan squad national squad tu menjadi, dan baguslah kata FAM lah ataupun persatuan tu kan. So ini very skeptical lah kan kalau kata kita nak bincangkan. So cuma apa yang saya lihat, of course Datuk Joe sendiri ada satu tanggungjawab yang perlu digaras dengan yang berat. Apakah perubahan yang dia ingin lakukan? Tapi macam saya cakap tadi, perubahan, apakah jenis-jenis perubahan? Apakah perubahan yang ingin dilakukan yang sedia ada daripada sedia ada? Dan cuma saya tak pasti, dan mungkin anda pasti boleh share dengan saya, adakah Datuk Joe bersedia sebagai seorang eksekutif presiden ataupun sekadar presiden bukan? Wow, soalan. Bukan semua. Pasal kita tahu betul. Antara dua presiden is full time executive president kan. Dan dia, kita tahu very work hard people man kan. Dan dia boleh kerja 9 to 6 dan 24/7 pun dia boleh kerja pasal dia committed become executive president. Cuma Datuk Joe kita tak pastilah sama ada dia nak bawa ke arah tu ataupun kemungkinan why not kita bagi peluang kepada Datuk Joe kan, individu daripada negeri di bawah bayu. Mungkin ada cara yang lebih baik. Betul. Bercakap tentang Loki, saya pun bila imbas balik, Datuk Joe tak pegang apa-apa jawatan portfolio pada sesi yang lepas. Macam mana abang tengok? Ada. Tak adalah. Okey, Mike dengan Daus jangan pergi sekarang, jangan fikir. Mungkin awak dengar sebelum kongres, awak terfikir ke bahawa Datuk Joe akan jadi presiden? Kalau tanya saya lah, saya dah tahu dah. Itu bila dah tahu dah bila ada tahu dah. Sebelum tahu benda tu memang tak terdetik pun. Betul, tak terdetik pun. Tak terlintas sebab terus terang lah, kita sebagai wartawan sukan yang memang hadap benda ni kan. Kerap ke Wisma FM kan. Yang kita tahu apa yang ni, siapa yang macam mana saya nak sebut, aktif. Yang aktif ke apa. Betul. Kita tahu. Tapi itulah kita tak tahu kan apa perancangan diorang dan sebagainya kan. Tapi yang penting kita kena, tak apa, kita bagi peluang. Kita bagi peluang untuk dia cuba bawa FAM sebab macam abang sebut tadi lah, bukan mudah. Satu tanggungjawab besar. Apa yang dah dibawa oleh Tan Sri Hamidin sebelum ni, di satu tahap pada saya yang sangat baik lah. Dan Datuk Joe kena, kalau boleh kena lebih lagi. Dan dalam sidang media pertama dia pun dia ada sebut dia nak buat perubahan termasuk liga. Dia sendiri mengaku liga ada masalah. Kan. Jadi tak apa, kita tunggu dan lihat, dan kita harap dia mampulah untuk menggalas tanggungjawab tu, InsyaAllah. Okey. Kita rehat dulu untuk sesi kedua. Yes. Kita akan kembali selepas ni dengan sesi ketiga dalam Sembang Podcast. Jumpa lagi. Bye.